Assalamualaikum dan salam sejahtera seperti biasa setiap Sabtu jam 8.15 malam. Tontonan inspirasi buat anda, keluarga dan rakan pada setiap hujung minggu Inspirasi Duniamu. Seperti ada tonton sebentar tadi, malam ini kita akan bawakan program kelolaan anak Sarawak yang ada berlangsung di Semenanjung, Malaysia dan juga ada berlangsung di Bandaraya Kuching. Juga kita raikan bakat-bakat penyanyi tempatan Sarawak yang sering mendapat anugerah. Siapa tak kenal dengan Hafiz Suib, dan juga seorang lagi penyanyi anak Sarawak yang membawa buah tangan baharu dengan lagunya yang berelemenkan Bandaraya Kuching. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami, dan untuk topik Lan Berambih Anak Sarawak yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober 2025, kita bersama dengan ini dia saudara Abdul Rahman Abdul Rahim, Timbalan Presiden merangkap Ketua Projek Lan Berambih Anak Sarawak 2025, dan juga Khairul Anwar Shazali, Setiausaha Agong merangkap Ketua Unit Seminar dan Town Hall LBAS 2025. Assalamualaikum, apa khabar kita dua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih sudi datang ke Inspirasi Duniamu. Okey, hari itu adalah 18 hari bulan. Maksudnya lebih kurang seminggu ajak lagi kita bakal memeriahkan Lan Berambih Anak Sarawak 2025. Okey, kita tahu tema yang sering diangkat adalah pastinya dari segi kepimpinan dan semangat belia, dan ia adalah sangat sinonim sekali dengan Lan Berambih Anak Sarawak. Tapi for this year, particular untuk tahun 2025 tu, mungkin apa perbezaan ataupun kelainan yang boleh ditunggu-tunggu oleh anak Sarawak yang datang kelak? Silakan. Tahun tu kita meraihkan dan membawa tema Prosperity to Unity in Diversity. Jadi kita nak meraihkan perpaduan dalam kepelbagaian yang menjadi teras kemakmuran kita. Ia adalah teaser pertamalah apa yang lain daripada lain untuk tahun tu, guys. Bagi kami yang paling menarik lah mengenai Lan Berambih Anak Sarawak tu, Khairul dan Abdul Rahman, adalah nya dulu bermula secara kecil-kecilan. Kami ingat dulu sasarannya hanyalah mengumpulkan anak-anak Sarawak di Lembah Kelang dan Semenanjung, dan kini Lan Berambih menjadi acara utama yang dinantikan setiap tahun. Dan bagi kami yang paling special bab Lan Berambih Anak Sarawak tu adalah nya memberi rasa rumah yang kedua. Betul. Untuk anak-anak Sarawak yang merantau. Okey, jadi untuk tahun 2025 tu, kita nak tahu mungkin dari segi aktiviti atau cara yang telah pun disusun, especially yang membentuk kepimpinan seorang belia, mungkin kita boleh kongsikan dengan lebih lanjut. Sebab kita mahu setidaknya datang, sekadar datang aja, tapi kita mahu setidaknya get something from this event. Silakan. Jadi dalam Lan Berambih Anak Sarawak, selain daripada elemen kebudayaan, kepelbagaian di dalam kitab budaya yang kita amalkan di Sarawak, yang paling penting adalah apabila kita tonjolkan kepelbagaian di dalam pemikiran juga. Sebab sebagaimana yang disebutkan oleh Rahman tadi dan diulas oleh Gas tadi, saya ingat adalah amat tepat apabila kita cerita tentang perpaduan kita di dalam kepelbagaian untuk menjadi satu teras kepada kemakmuran kita, dengan cara bukan setakat daripada budaya aja yang berbeza, tetapi kita tonjolkan juga tokoh-tokoh yang dapat membawa pemikiran, dapat membawa satu perbezaan pengalaman di dalam perjalanan kerjaya setidaknya. Jadi di dalam Lan Berambih Anak Sarawak, pada hari siangnya, kita telah susun atur beberapa pengisian minda lah yang untuk kita pastikan supaya anak-anak Sarawak yang datang di siang dapat diberikan dengan satu pengalaman yang mendewasakan. Sebagai contoh, apabila yang sesi pertama pada pagi, kita ada satu inisiatif yang kita usahakan, iaitu kita namakan sebagai Kroksteng. Julung-julung kali kita perkenalkan di dalam Lan Berambih Anak Sarawak untuk pastikan supaya anak-anak Sarawak didedahkan dengan cara bagaimana untuknya pitching idea bagi memastikan untuk mendapatkan corporate sponsorship. Yang keduanya yang sudah tentu pasti kita nantikan oleh semua anak Sarawak adalah apabila kita adakan sesi town hall bersama Yang Amat Berhormat Premier yang telah sepanjang 15-16 tahun kita anjurkan Lan Berambih Anak Sarawak menjadi sebagai satu platform untuk anak-anak Sarawak mengadu kepada Premier kita. Jadi banyak masalah-masalah yang diadukan kepada Premier datangkan dengan solusi. Dan Alhamdulillah kita nanggap pada hari itu dengan inisiatif Graduan Pulang Anak Sarawak, dengan wang saku, dengan pendidikan percuma. Semua itu adalah idea-idea yang telah dikongsikan di dalam pentas Town Hall bersama Premier dalam Lan Berambih Anak Sarawak. Sejurus selepas daripada kita ada yang kita sebutkan sebagai Kampung Kamek Pavilion. Kita beri pengalaman anak-anak Sarawak, siswa-siswi untuk berjumpa
berjumpa dengan organisasi-organisasi yang membangunkan kawasan masing-masing. Jadi untuk mendapatkan informasi apa peluang-peluang pekerjaan terkini, apa pembangunan yang telah dibuat, dan selepas daripada kita ada sesi yang kita kenali sebagai Kenyalang Speaks. Alhamdulillah lah tahun tu insya-Allah saya jamin kita jamin kepada anak-anak Sarawak semua. Tahun tu kita bawakan kepelbagaian tokoh daripada pelbagai kaum dan pelbagai bidang untuk memberikan satu pengalaman dan tips-tips life hacks macam ni nak jadi orang berjaya. Wow, kita adalah secara percuma nak. Percuma, saya ada bayaran. Dan Lan Berambih Anak Sarawak ini bukan sekadar berhenti di peringkat Semenanjung saja. Juga pernah diadakan di United Kingdom, United London Kingdom, baru-baru di London baru-baru ini. Dan ya, menarik mengenai Lan Berambih Anak Sarawak adalah melihat bagaimana sebenarnya sambutan daripada golongan belia yang datang dan berminat dengan agenda kerajaan. Dan saya kira kita semua sangat berbangga dengan golongan belia yang datang ini, yang maksudnya mereka punya rasa tanggungjawab terhadap Sarawak secara khususnya dan Malaysia secara umumnya. Jadi daripada Khairul dahulu, mungkin pesanan kepada semua untuk sama-sama datang memeriahkan Lan Berambih Anak Sarawak pada tanggal 25 Oktober 2025 di MyTech Kuala Lumpur. Temanya adalah kemakmuran melalui perpaduan dalam kepelbagaian. Silakan. Pesan saya satu je kepada anak-anak Sarawak yang ada di Semenanjung Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur. 25 Oktober 2025 hari Sabtu, jangan pergi ke tempat lain, hadirlah ke MyTech Kuala Lumpur untuk pastikan anda adalah orang yang akan menyumbang kepada gagasan Sarawak yang kita akan cipta bersama-sama pada masa akan datang. It's gonna be fun. It will be fun. It will be fun. Pada kita pula, Abdul Rahman, mungkin kongsikan kita pun ajakkan kepada semua untuk datang ke Lan Berambih Anak Sarawak. Silakan. Terima kasih, Gas. Okey, pesanan buat anak-anak Sarawak dan semua anak-anak Malaysia khususnya, jemput rami-rami untuk datang ke Lan Berambih Anak Sarawak bertempat di MyTech. Jangan lupa follow, like and share IG kami orang di Lan Berambih Anak Sarawak 2025 dan Facebook kami orang juga Lan Berambih Anak Sarawak untuk sama-sama kita dapat menanggar pelbagai promosi dan tawaran-tawaran menarik untuk kita orang pergi ke Lan Berambih Hadimpun, dan kita akan dapatkan maklumat mengenai aktiviti-aktiviti menarik di Sia. Sebut about banyak agenda-agenda berkenaan dengan diskusi ilmiah dan sebagainya. Kita juga lupakan elemen kebudayaan dan kepelbagaian yang kita akan raikan. So sama-sama kita raikan Colours of Sarawak 25 Oktober tu hanya di MyTech Kuala Lumpur. See you there. Okey, sedikit-sedikit. Dari segi boothnya pula, mungkin ada booth menarik yang akan diadakan nanti? Si Adil mun kami sebut sikit, kami lupa sebut sikit. 91 booth. Banyak. Kami nak sebut sikit-sikit ya. Jadi tapi kami dapat pecahkannya kepada 3 komponen. Okey. Komponen pertama adalah Sarawak Dreams Exhibition. Yang tu kita dipimpin oleh mother booth kita oleh EPU Sarawak. Kacak boothnya. Kita ada booth daripada UKAS, kita ada booth daripada TVS, kita ada booth daripada semua 12 kementerian di Sarawak tu. Masing-masingnya macam kita nanggap bot berhias apa semua nak. Kita nanggap booth berhias kelak. Yang seiring dengan arus pembangunan Sarawak tu. Then not forgetting about agensi-agensi, syarikat-syarikat gergasi di dalam Sarawak yang menjadi apa tu orang kata tulang belakang dalam tonggak pembangunan Sarawak tu. Jadi saya dapatlah sebut sikit-sikit, tetapi datanglah. Tapi dapatlah gambarannya. Yes, betul. Jadi confirm meriah. Tok bawa kami kelakar dengan Khairul, Anwar dan Abdul Rahman. Sebab selepas tu kita jawab bersama dengan anak muda yang turut menjadi tulang belakang di sebalik Lan Berambih Anak Sarawak 2025. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kembali. Banyak. Semoga semuanya berjalan lancar. Dan kami rasa sambutannya Ibu Padalah memang akan meriah. Betul. Tapi tinggal kita je. Semoga semuanya selamat. Jangan lupa check it out dulu lah dekat Sidapun Social Media sebelum kita pergi supaya kita boleh rancang kita pun perjalanan. Okey, sebelum kita dah bersama dengan 2 orang lagi, orang kuat anak muda yang mengadilikan Lan Berambih Anak Sarawak 2025. Kita dah bawakan kepada anda, ini dia satu witi dan nyanyian daripada penyanyi yang dah tak asing lagi dari Sarawak, mencipta nama dengan pelbagai anugerah yang telah diterima, dan saya kira nyanyiannya ini, lagunya sering kita nyanyikan di pusat-pusat karaoke apabila kita patah hati. Jom kita saksikan Hafiz Suib. Katakan padaku kekasih, kesilapan yang pernah kulakukan dulu. Ternyata aku yang harus dipersalahkan. Ku akui. Aku leka dengan
dengan kerjaku, mengejar kekayaan di dunia ini. Betapa hancurnya hatimu, laluinya ku akui. Jika dapat ku mengulangi perjalanan cintaku bersamamu lagi, akan ku jaga sebaik-baik cinta ini. Kini ku rasa kehilangan, ku sadar betapa pentingnya kau di sisi yang selalu ada, yang selalu rindu terhadap dirimu. Hai, Assalamualaikum. Saya Hafiz Suib. Ramai yang DM tanya ada lagi ke tiket, macam mana nak dapatkan tiket. So insyaAllah. Nama konsert adalah Di Sebalik Aku dan akan diadakan di Megastar Arena Bukit Bintang. Di sebalik aku tu sebenarnya kami cuba untuk bercerita tentang diri kami. Myself, di mana kebanyakan orang tahu Hafiz tu luaran aja. Orang tahu Hafiz tu penyanyi Awanano, penyanyi kisah cinta kita. Tapi banyak lagi orang belum tahu diri Hafiz di sebalik Hafiz Suib. So like before tu ada malah di Hikmah Exchange last year. So alhamdulillah mendapat sambutan dan memori lah yang benda yang kami mau tinggal dengan peminat-peminat. Pun jadi milikku buat selamanya. Setia maklum, kita ada Adira, kita ada Umairah. Umairah is anak buah kepada Datuk Siti Nurhaliza. And then insyaAllah kemungkinan Sufi Rashid. Dan nya pun akan mula persembahan juga. So yalah, hopefully insyaAllah pada 1 November kelak akan berjumpa dengan kita orang Malaysia. Dihanyut kisah kita. Kami terus raikan bakat-bakat anak Sarawak di sebalik aku, Hafiz Suib. Itu juga konsert yang akan diadakan oleh seorang penyanyi anak Sarawak yang saya kira kekuatan vokalnya tak payah kita pertikaikan lagi. Bila dengar live sahaja pun sudah berdiri bulu roma. Apatah lagi kalau kalian pergi ke konsert Hafiz Suib ini. Dan masih lagi kita nak hype up vibe kita untuk program Lan Berambih Anak Sarawak, iaitu temanya adalah kemakmuran melalui perpaduan dalam kepelbagaian. So itu kita bersama dengan kali ini Bendahari Kehormat Merangkap Timbalan Ketua Projek iaitu Nur Aisyah dan juga Ketua Unit Sekretariat dan Sukarelawan Faiz Syazani Abdul Aziz. Assalamualaikum. Apa khabar kita dua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya terima kasih. Kita empat tadi dengan Khairul juga Abdul Rahman sudi datang ke Inspirasi. Tinggal seminggu aja lagi. Betul. Macam ni persiapan setakat tu daripada 1 sampai 10 nombor ni. InsyaAllah 8. 8. InsyaAllah 8. Maksudnya memang almost ready Yes, untuk almost sambut ready. semua orang Sarawak yang nak datang ke MyTech. 25 Oktober bermula pukul Seawal 8 pagi, actually ketibaan awal lah. Tapi kita bermula dah 9 pagi dan sampai pukul 5.30 petang. 6 macam 5.30 petang. Awal pagi sampai petang. Senang cerita, kita check it out
dia social media, Facebook Betul. ada, Instagram pun ada. Okey, mungkin ramai yang masih belum maklum bahawa di sebalik kejayaan sesebuah program berskala besar macam Lan Berambil Anak Sarawak tu dah lebih daripada 10 tahun diadakan, ada pasukan serta sukarelawan yang bekerja keras dan rata-rata daripada mereka adalah terdiri daripada anak muda. Jadi boleh kongsikan tanggungjawab dan peranan masing-masing dulu dalam memastikan Lan Berambil Anak Sarawak 2025 tahun untuk berjalan lancar. Silakan. Okey. Kami ditugaskan tahun untuk lah menjadi ketua sekretariat sukarelawan. Ataupun bahasa mudahnya senang madah kita ngengon semua sukarelawan. Untuk makluman gas, untuk makluman yang melihat tu semua tu kita ada lebih kurang 300 orang volunteers. To be specific dalam untuk student kita ada 285 orang student di Semenanjung yang kita serap, yang kita pilih jadi volunteers Lan Berambil kali tu. So tugas kami tahun tu Nyamadah daripada ketua projek Mek Madah Faiz, kita perlu ngengon tidak tu. Ngengon kita perlu ngengon, kita perlu jaga sidaknya. Betul. So ialah peranan kami. Senang ke sih nak jaga berapa orang ni? 285. Macam ni senang ke? Senang ke sih? Jujur. Okey, jujurnya dia bukan tugas yang mudah lah sebab 285 orang volunteers ya, kita pecahkan kepada 16 unit. Kita ada 16 unit daripada sekecil-kecil tanggungjawab menjaga makan sampai ke besar-besar tanggungjawab menjaga town hall bersama premier. So setiap unit dia perlu kami monitor bersama tim lah untuk pastikan semua. When it comes to event berskala besar macam tu, kami percaya it's not easy. Macam kita nangga di TV, sebab TVS akan bawakan liputan dan perkembangan mengenai Lan Berambil Anak Sarawak. Mungkin orang rasakan, semuanya berjalan lancar, in order. Waham kita nak mula penggambaran macam kami orang pun ada challenges, ada cabaran yang perlu kita atasi. Nah, macam untuk Lan Berambil Anak Sarawak, sebagai kita sukarelawan dan anak muda yang terlibat di belakang tabir, apa antara cabaran utama yang kita lalui? Cabaran utama bagi kami, of course dari segi keberadaan sukarelawan masing-masing lah. Kita pun persiapan bermula daripada seawal Julai menuju ke bulan 10 Oktober. Kita si dapat nak bertemu bersua muka terlalu kerap because si Datuk scattered. Betul. Bila bercuti balik ke kampung, ada yang di Mukah, ada yang di Limbang, ada yang di Lawas nak. So bila kembalinya ke kampus, setidaknya ada yang of course di dalam Lembah Kelang lah. Tapi ada komitmen masing-masing. Yes, ada komitmen masing-masing. Masa pun sicut. Betul, yang bekerja, ada yang dah belajar apa semua nak. So bagi kami ia antara cabaran yang paling besar lah sebab susah bila tok zaman online nak, online meeting. Tapi ada benda yang kita prefer untuk bertemu. Betul. Berempat mata. Sebab takut informasi sampai. And then online meeting pun kita dapat pola malam aja. So ya antara cabarannya lah. Yes. Tapi bila nangga credibility ketua kita, nangga kita dua juga, kami rasa benda ya boleh diatasi. Musik-siklah pencapaian Lan Berambil Anak Sarawak sambutannya dari tahun ke tahun sentiasa lebih positif. Dan okey, dari segi kesukarelawanan. Sebab kita simak setidaknya sekadar datang tapi balik tanpa apa-apa. Jadi bagaimana kita memastikan benda yang asyik terjadi? Di dalam Lan Berambil itu mungkin kita nangga daripada edisi pertama dulu sampai ke kini tu kita boleh madah. Jadi kita melalui satu revolusi lah. Macam dulu mungkin ada orang madah kita datang untuk makan aja, datang huah-huah balik. Tapi kena itu apa yang kita sediakan kepada semua volunteers kita adalah satu pengalaman untuk hands on mengurus benda ya. Bila macam kita nyebut tadi program berskala besar. Okey, semua orang ada pengalaman untuk handle program berskala besar. Kita boleh pada easily 3,500 ke 5,000 pengunjung yang datang easily. So bila setidaknya diberi hands on untuk mengurus skala event skala besar tu, I believe it's a very valuable experience untuknya setidaknya. Untuk handle that such crowd pun dah valuable experience. Sikit soalan kami mau tahu lah. Bukan sekadar kami mau tahu sambutan daripada pengunjung, which kita tahu memang akan ada ribuan pengunjung yang datang. Tapi sambutan yang diterima daripada anak-anak Sarawak yang ada rasa nak jadi sukarelawannya. Because to volunteer, semua orang berminat kan? Benar. Tapi untuk Lan Berambil Anak Sarawak mungkin situasinya lebih berbeza. Okey. Lan Berambil Anak Sarawak tu kami nak quote lah Sarawak Volunteers pun motto everyone can volunteer. Ya. Okey. Sambutannya alhamdulillah masya-Allah tahun tu kita menerima lebih 600 permohonan sukarelawan. Sukarelawan. Bila kita buka aja, the moment kita buka
pam masuk. Over 600. Bagusnya. Yes, because yalah semua orang dah mula faham yang experience yang disediakan dalam Rambe itu very valuable. Betul. And ada juga orang yang recently dapat kerja daripada Lan Rambe apa semua. So very benefit tidaknya. So daripada 600 ya, we have to cut down. Tapis lah kita tapis. Kita anggap orang nyetuk ada pengalaman, nyetuk ada pengalaman. Kita assimilate kan yang baru, yang lama, so that kita dapat gabungkan. Kita ada pewaris kita kelak ujung, and ada orang yang dah berpengalaman lah. Dalam 600 ya kami ada mohon. Kami ada mohon. Reject. Kita si madah dengan kami. Tapi it's a good thing lah sebenarnya. Sebab tadi kita dah cakap dengan Khairul dengan Abdul Rahman, sambutannya memang undeniably sentiasa positif. Tetapi another angle yang kita baru tahu is nak jadi sukarelawan pun ramai orang excited for this particular program of Lan Rambe Anak Sarawak 2025. Sikit soalan kami lupa nanya Sidak Dua tadi. Macam tu adalah program yang berfokuskan anak Sarawak nak. Mana-mana kita antara seorang boleh jawab. Jadi nya andai kata nak ngembak kawannya daripada Sabah, Semenanjung macam ni. Lan Rambe tu actually dari dulu lagi nyanang open to everyone. Open to everyone. Cuma bila namanya Lan Rambe Anak Sarawak, orang mikir anak Sarawak je boleh pergi. Ni si kita nak mbak kawan kita orang Sabah, orang Semenanjung boleh. Dua-dua boleh. This is the time. Yes, this is the time. Kita mau showcase apa yang ada di Sarawak. Sebab kita nak ngembak setidaknya ke Sarawak nak. Tiket pun mahal. Jadi mana kawan-kawan yang belajar di di Semenanjung, Sabah ke Semenanjung kan nak, kita mbaknya pergi ke Mytek, kita suruhnya mencari macam ni rasa mi kolok, laksa, apa lagi? Mi Jawa, sebab kita ada mi belacan, kita ada Sarawak Live Kitchen. Dekat sini ada orang berjual laksa Sarawak, mi kolok semua. So makin rancak lah. Yes, makin rancak. So untuk mendapat yang bukan Sarawakiannya datang jual. Datanglah. Muna makan and bertemu jodoh. Boleh. Semua boleh. Okey, last sekali mungkin daripada Faiz dulu kita ajak rami-rami untuk datang ke Lan Rambe Anak Sarawak 2025. Silakan. Okey, kepada siapa yang menonton, kepada semua yang menonton lah. Jangan lupa temu janji kita 25 hari bulan Oktober 2025 hari Sabtu. Mun kita orang nak makan mi kolok, mun kita orang nak makan laksa Sarawak, situlah tempatnya. Mun kita orang nak berkikis bulu betis, di situlah tempatnya. Di situlah kita boleh berjumpa dengan orang. Jangan lupa 25 Oktober hari Sabtu di Mytek. Sambil berhibur, sambil juga kita akan banyak belajar benda baru di Mytek Lan Rambe Anak Sarawak. Daripada kita pula, Aisyah, silakan. Alright, so untuk semua yang menonton episod kali itu, kami menyeru semua untuk membawa family, kawan-kawan untuk hadir bersama memeriahkan lagi Lan Rambe Anak Sarawak kita pada tahun tu 25 Oktober 2025 di Mytek KL. So jangan lupa rami-rami datang ke sini. Ada macam-macam makanan, booth yang kita orang boleh pergi. Dan yang paling penting, make sure balik dengan tangan penuh ngembak goodies. Make sure balik tangan penuh. Okey. Temanya adalah kemakmuran melalui perpaduan dalam kepelbagaian, dan seperti yang nyatakan Abdul Rahman tadi, pastinya tema tu akan dipotret dengan sejelas-jelasnya masa eventnya kelak. So kita akan rasa warna-warni, meriah, satu event yang mesti kita wajib untuk kita kunjungi. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Aisyah, kepada Faiz. Terima kasih guys. And all the best untuk preparation 2/10 lagi. Jadi kita pun di Inspirasi Duniamu nak berehat sebentar sebab selepas Lan Rambe Anak Sarawak 2025 ada juga satu lagi event yang kami nak kongsikan kepada anda, juga kelolaan anak Sarawak di Bandaraya Kuching ini, iaitu What About Kuching 2025. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar.
Ya, kalau tadi LAN Berambil Anak Sarawak 2025 yang bakal berlangsung di MyTech Kuala Lumpur 25 Oktober, pada sepanjang bulan Oktober ini juga berlangsungnya Wadabat Kuching 2025 dan juga salah satu programnya yang mengangkat suara anak-anak muda dan golongan belia adalah Not Just the Future, Youth Are Here Now. Dan kita bersama dengan Presiden Pertiwi Progresif, Ivan Alexander. Hi. Hi. How hello. are you? Good. Apa khabar kita? Sihat? Sihat. Okey, Not Just the Future, Youth Are Here Now. Bersempena dengan Wadabat Kuching 2025. First of all, mungkin boleh kongsikan what is this program all about? Mungkin ada message atau objektif yang nak disampaikan melalui program ini. Silakan, Ivan. So, start dulu, when we were thinking of what to do, we realized that kami orang mau break narrative that the youth can only lead di masa hadapan in the future. Obviously, with the things that we've seen nowadays in this day and age, we realize that pemuda-pemudi, anak muda, they're capable and they are well equipped to lead in today's any sort of issues or policy making or even in their community, in society. So, in Sarawak, we've already seen a lot of youth movements going on. We have a lot of NGOs, Kedak Yes Sarawak, who is more focused kepada civic education and digital literacy among youth, among belia. And then you also have dulu ada Uni Sarawak, dulu NGO atau Uni Sarawak. And Uni Sarawak they were responsible for the lawsuit, kes mahkamah yang turunkan voting age from 21 to 18. So yeah, from there we see that Sarawakian youth are not just for the future, but they are shaping it right now. Last but not least, Ivan. Mungkin Ivan nak ajak semua di luar sana untuk sama-sama memeriahkan Not Just the Future, Youth Are Here Now di Borneo Culture Museum pada tanggal 19 Oktober esok. Di pukul berapa? 8:30 until 12 p.m. 8:30 a.m. until 12 p.m. 12 p.m. Okey, silakan. Yes. So all youths out there, all you young people, you want to make a change in your community. It doesn't matter small or big. You want to make an impact. You want to help in dalam aspect of education. It could be in digital literacy. It could even be in community welfare. Come and join us. We are a group of like-minded youths, and we want to connect all the youth leader and everyone who thinks the same thing, that want to make the community better and want to have a more impactful effect on their society and their own, even their own kampung. So please do join us. Wah, ini adalah platform terbaik untuk anda. Jadi jangan lupa untuk datang esok ke Borneo Culture Museum dari pukul 8.30 pagi untuk Youth Are Here Now and Not Just the Future, Youth Are Here Now. Thank you so much, Ivan. Dan pasti seterusnya kita nak bawakan kepada anda, ini dia capsule yang telah kami packagekan mengenai Songket Weaving Workshop and Craft Gallery and Project Craft Connection Sarawak Indigenous Craft Anthology. Jom kita saksikan. Songket, warisan yang bukan sekadar kain. Hari ini di Wadabat Kuching di Tanoti, kita akan melihat bagaimana satu benang menjadi cerita dan bagaimana tradisi hidup di dalam setiap tenunan. Our theme is roots. We are going down to the grassroots, so going down to the local artisans. So working with Tanoti on this project, we are preserving tradition, and not just tradition but also culture from all the different communities in Sarawak and throughout Borneo. Our dream would be to bring this onto a bigger platform, not just in Sarawak, but if can throughout the whole Malaysia, like West Malaysia and also in the region. The best would be the international platform. Exposing this craft, local Sarawakian craft, into the global stage.
bukan sekadar menenun songket. Di sini kita boleh melihat pameran/bengkel di mana kita menganyam rotan yang akhirnya kemudiannya menjadi kraft yang berharga. So as a festival platform, we're actually providing platform for all these artisans. For example, like Tanoti, the weavers, this can be a very good platform for their exposure and to let people know that we also have this kind of craftsmanship that is very unique, that can only be found in Sarawak. Di WAK, kita bukan sekadar meraihkan seni, kita menyambungkan legasi. Kerana setiap tenunan songket, anyaman rotan merupakan cerita yang tidak akan pernah putus. Ya, itu dia warna-warni pelbagai program yang sedang berlangsung di sekitar Bandaraya Kuching bersempena dengan What About Kuching 2025, dan kami nak bawakan juga mengenai salah satu pengisian dan program menarik yang wajib untuk anda pergi bersempena dengan What About Kuching 2025 ini, dan kita bersama dengan 3 orang kuat di sebalik program berkenaan, iaitu kita ada pengasas Tanoti, Datuk Jacqueline Fong, Puan Noraini, seorang penenun, dan juga Puan Susansi, seorang penganyam. Hai, apa khabar semuanya? Khabar baik. Meriah set kita dengan songketnya, dengan craftnya dari... Sustansi. Dari mana tu? Dari Long Lamai. Terletak di bahagian Miri. Ya. Jauh perjalanan dari tempat Susansi, Puan Susansi nak ke sini. Boleh ceritakan tak? Mula-mula kena naik apa dahulu? Mula-mula kita naik perahu sampai Long Banga. Okay. Dari Long Banga ikut flight pergi Miri. Dari Miri ikut flight pergi Kuching. Wah, kau 2 flight. Dah macam international punya flight. Yang dari your place nak pergi ke Long Banga tu, naik perahu, berapa minit ataupun berapa jam? 1 jam lebih lah. 1 jam lebih Dan keseluruhannya semua sampai ke Kuching, nak pergi ke What About Kuching ni mengambil masa berapa jam hari tu? Agak-agak lebih kurang. Agak-agak Sehari juga. Ya, sehari juga semata-mata untuk berada di What About Kuching 2025. Mengajar dan menunjukkan kepada kalian cara-cara untuk menganyam rotan. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Susansi ni. Susah jauh datang kan. Okey, untuk Puan Noraini pula, mungkin peranannya nanti semasa What About Kuching akan mengadakan apa? Apa yang akan dibuat nanti? Boleh pergi bengkel untuk menyaksikan kami buat songket. Nanti kami ramai-ramai tunjuk cara songket Sarawak dan songket Terengganu. Terengganu ada juga? Okey, Puan Noraini, kita nak tanya untuk satu-satu songket kan, agak-agaknya berapa lama masa yang diambil? Berapa hari, berapa bulan nak siapkan? Kalau macam show macam ni, dalam 30 hari, yang ini 2 bulan. Guys, bukan 30 jam 30 hari, which is equivalent to 1 bulan. Kalau songket Sarawak. Wow. Dari mana belajar menenun songket ni? Daripada umur berapa? Dari umur 20. 20 Belajar tahun. dari senior and supervisor. Okey, alright. Dan ini adalah usaha yang kita memang tabik lah, kerana tanpa mereka mungkin tradisi ini akan lapuk dek zaman. Datuk Jacqueline Fong, sangat familiar sebab di KL FW 2025 inilah modelnya, dan pakaian di belakang inilah yang digayakan, betul ke? Betul. First of all, kita nak tanya pengalaman catwalk tu. Pengalaman catwalk, itu memang first time lah.
saya memang tidak pernah mahu menunjukkan diri di kalangan orang ramai kan. Lagipun di KL Fashion Week, di mana audience itu adalah audience yang macam ada penyanyi, ada pelakon, ada artis. Yang boleh tahan lah. Tapi But you did it. I did it, and I'm very proud that saya adalah satu-satu sahaja orang yang di catwalk yang menggunakan hasil tenunan kerajinan tangan. Untuk What About Kuching 2025, mungkin Datuk boleh kongsikan program yang Datuk sendiri terlibat. Antaranya program apa, Datuk? Kami ada satu open house di Tanoti House, di mana orang ramai digalakkan datang untuk menyaksikan apa yang kami buat di Tanoti. Sebab Tanoti itu adalah satu bengkel, ya memang satu production house. So kalau kami datang, ini bukan museum. Memang doing the work kan, tangan yang kotor mencelup warna, dye, tengok tangan semua biru kan, purple kan, benang semua berselerak macam tu. So we want people to see what we are doing dan juga untuk experience sedikit dalam craft. Boleh Ya. Orang ramai boleh rasai sendiri pengalaman tu. Kami akan buat workshop, mini workshop di Tanoti dengan harga yang diskaun untuk buat anyaman rotan, manik, apa lagi, dan songket. Ya, mini songket loom. Oh, okey. Ya. Kita nak tahu sebab What About Kuching ni program-program dia macam scattered around Kuching. Memang. Specifically for your program, di mana dan pukul berapa, hari apa? Okey, so kami ada dua program. Yang satu itu adalah open house di Tanoti House dan mengikut waktu kerja kami lah. So Monday to Sunday, 8:30 to 5. Okey. 5:30. Okey. Dia yang tahu. Okey. So semua boleh datang. Semua boleh datang. Yeah, we have nothing to hide. Itu yang satu lagi? Dan satu lagi adalah di Spring Mall. It's satu pameran yang dinamakan Project Craft Connections. Okey. Dan pameran ini adalah menunjukkan inovasi craft kami setakat sekarang. Kami bermula Project Craft Connections pada Januari yang lalu. Sekarang masih ongoing dan kami membawa professional designers, meskipun product designer, furniture designer, arkitek, fashion designer pergi ke kampung terpencil untuk bekerja sama untuk membuat inovasi craft. So di Long Lamai kami pun ada membuat. Kamu harus pergilah tengok hasil inovasi kami. Teringin sangat nak pergi. Teringin sangat. Dan pameran itu kami pun membawa artisan dari kampung macam Susansi ke pameran itu untuk memberi demonstrasi dan membuat workshop. So workshop yang di Spring itu adalah free. Ya, orang ramai boleh datang untuk membuat sedikit craft dengan percuma dan juga melihat pameran kami lah. Ya, pameran inovasi. Kita yang perlu pertahankan warisan dan tradisi ini supaya berkekalan sampai bila-bila untuk anak cucu kita. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada mereka yang memeliharanya ini, iaitu Datuk Jacqueline Fong, pengasas Tanoti. Juga kita ada penenun songket kita Puan Rohaini dan juga kita ada penganyam rotan kita Puan Susansi. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda, kan kita nak berbicara mengenai What About Kuching 2025. Jadi kami akhiri episod malam ini dengan satu lagu yang berelemenkan Bandaraya Kuching. Tajuk lagunya adalah Di Bawah Langit Kuching, nyanyian penyanyi tempatan Sarawak iaitu Afif Tenor. Kami Ghazali Zawi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Siapkan dirimu, ku bawa kau jauh dari sini. Tak pergi naik belok kapal terbang. Kita hidup bayu Laut Cina Selatan yang luas, berjalan di tebingan sungai Sarawak.
menyaksikan kedamaian ini. Pegang tanganku, jangan pernah lepaskan. Aku bawa kamu ke bandar raya Kuching. Di sini ada jiwa yang kau rindukan, menghapus semua resahmu. Cinta kan bertahun, kita padamkan cerita lalu, kita ikrarkan di jambatan Darul Hana. Kau dan aku sama menyaksikan kedamaian ini. Pegang tanganku, jangan pernah lepaskan. Aku bawa kamu ke bandar raya Kuching. Di sini ada jiwa yang kau rindukan, menghapus semua resahmu.